Ikmal kena pergi nyalas. Lepas tu yang lalu FFP Ikmal banyak muka Ikmal. Lepas tu sabun, lepas tu perfume, lepas tu sabun, lepas tu perfume, lepas tu fanas, lepas tu malzal, lepas tu fanas, lepas tu malzal, lepas tu sabun, lepas tu perfume. Itu je ulang-ulang. Pusing itu je. Terima kasih. Siapa bagi gini? Ya Allah, thank you. Kak Zik, Kak Salwa, terima kasih. Tapi katanya kalau akak post tu akak kena tag saya. Akak kena tag katanya. Ni anak siapa pula nyanyi ni? Kau sedap suara kau. Okay. Jamal, so maksudnya kalau akak tag saya baru akak dapat vote tiket tu. Betul ke? Ya Allah, suara aku. Sedap pula pakai mic ni. Tag dan hashtag music on stage. Tu yang boleh santai-santai tu. Nah, itulah. Kau main lagi. Kakak je kau main tag-tag saya. Terkejut saya. Kalau tak adik-adik pun dapat point, tak dapat point rugi. Kak Persona terima kasih. Kak Persona, Kak Ari terima kasih. Baru Mal dapat point. Baru kalau tak rugi point Mal. Siapa yang ajar akak-akak semua ni? Maksudnya akak dapat briefing daripada mana? Seksa rupanya jadi content creator ni. Baru akak tahu. Ini sebab akak post akan nak dapat point kan? Ikmal dulu post sebab nak dapat duit kak. Sebab nak kekal relevan. Bila views tak naik, ya Allah kak rasa macam dunia ni berakhir. Rasa macam saya macam tak payahlah, tak payah hidup waktu tu. Betul kak? Betul. Dia rasa macam ya Allah. Macam kenapa views tak ada ni macam tu. Salam ketua, Waalaikumsalam. Yukuma dulu, ya Allah Subhanahu dengan YT, dengan TikTok. Ingat lagi bila sikit je views tu kan rasa macam kita dah tak relevan dah waktu tu. Sekarang kejar like. Maksudnya kalau orang like posting akak, 100 orang dapat banyak point. Macam tu. Syak Dudu buka kelas petang tadi. Kami dah pandai. Saya introvert pun buat VTT tau. 100 like. Maksudnya setiap kali Ikmal nampak posting tu Ikmal akan repost je lah. Ketua pun tolonglah like. Ikmal like lah. Ikmal like. Sebab tu hari ni Ikmal buat live sekejap je. Tak lama pun. Ikmal buat live 20 minit je. Okay. Lepas tu akak post lah video. Akak post lah video lagi. Okay. Nanti Ikmal suruh mem repost kalau jumpa Kalau lalu tu Ikmal suruh mem repost. Tadi dia ganggu Ikmal tengah berak tadi. Dan tengah berak dia call. Korgi nak tak payahlah. Kak Mit terima kasih. Kak Muna Dalila terima kasih. Tugas ketua bagi vitamin je kat kami. Saya try. Okay. Test. Semua okay? Ikmal dekat AJL lah ni. Bila ku kenang kurun gambar wajahmu, kisah yang lalu tak akan berulang lagi. Lupakan saja cerita lama, usah dirayu pada yang tak sudi. Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya lukalah makan berdarah kembali. Kini kecewa tidak terkata, mengapakah itu lagi. Apalah yang hendak dikata, sudah surat dan takdir menentukan.
Raga manusia, manis di bibir, pandai bermain lidah, berputar-putar membelitkan kata-kata, hanya linangan air mata yang menipis pada bayangan di angin, lalu membisikkan kata rindu bayangan. Con. Baju ni kemah belilah dekat bandel. Kita kemah jalan dengan Mak Su pergi bandel. Betul bandel, RM40. Sumpah bandel. Berputar-putar membelitkan kata-kata, hanya linangan air mata yang menipis pada bayangan di angin, lalu membisikkan kata rindu bayangan. Habis dah lagunya. Yang apalah tu sekali je. Oh. Sekali je. Bukan ada dua kali yang awalah, awalah, kan? Bukan ada dua. Ada dua kali. Oh, original song sekali je. Sekejap, macam mana kalau saya nak masuk ke stiker tu? Alamak, dia kena masuk sini dulu patutnya. Kemah kena airdrop gambar yang Akak Temo bagi tu ke sini, baru kemah buat live patutnya. Kalau tak masuk gambar tu, alamak. Patut dia kena macam nak masuk gambar tu sebab gambar tu dekat handphone yang ini. Handphone yang ni. Walau Kak, besok boleh tak? Esok boleh, esok. Esok Kemana akak semua jimat-jimat dulu, tak payah bagi gift lagi. Kan? Boleh lah Kak. Jadi so nanti akak-akak ni kan dia top up semua kan. Kita berhibur-hibur malam ni. Kita AJL kat sini Suci dalam debu. Boleh suci dalam debu. Suci dalam debu kafaroki pula. Karafoki. Ya. Okey dah Kak, muzik semua okey? Terima kasih Kak Selua, Kak Cecilia. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbezaan terlihat antara kita. Ku harap engkau kan terima, walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan percaya, pintu
akan terbuka. Kita langkah bersama, di situ kita lihat bersinarlah hakikat. Debu jadi permata, hina jadi mulia. Bukan khayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Kerana cinta, lautan berapi pasti akan kuruna jurang. Muzik slow sangat agak? Muzik slow agak? Okay. Terima kasih Kak Nur Jomran. Nur, terima kasih Nur Kimchi. Ku harap engkau kan terima, walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan percaya, pintu akan terbuka. Kita langkah bersama, di situ kita lihat bersinarlah hakikat. Debu jadi permata, hina jadi mulia. Bukan khayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Kerana cinta, lautan berapi pasti akan kuruna juang. Try lagu baru ni. Aku mau bagi video ni untuk akak bagi ni. Yang untuk akak edit ni. Tak pernah lagi try lagu ni. Ku sangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mendang. Dalam tak sedarku basah. Baik, saya stop dulu sebab saya tak gerti. So, sebelum yang tengah orang tengah rekod kan tak jadi kan. Sorry Kak, takut salah. Saya teringin nak try lagu ni. Takutnya aku ni kah? Takut aku. Lama tak ada lagu ni. Tu, rendah sangat ni. Merana.
terberak. Tercinta entah kemana, sendiri kini ku dibalut sepi, tiada tempat untuk bercurah lagi. Di mana kini entah di mana, bunga impian yang indah di mata. Ku rindu tutur sapamu nan manja saat kau berada di sisiku. Kini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi, menanti dirimu kembali. Di sini ku terus menanti, akan ku coba untuk menanti dirimu kekasih. Oh bunga, di mana kini kau berada? Jangan biarkan diriku dalam kesorangan. Oh bunga, jangan kau gores luka di dada. Sungguh diriku takkan kuasa campakkan kenangan. Oh, 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 bungaku. Oh, 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 bungaku. Serendah lagu ni Allah. Try berdiri ya, kita tengok jadi apa. Santai bilik sepau. Merana kini aku merana, kekasih tercinta entah kemana. Sendiri kini ku dibalut sepi, tiada tempat untuk bercurah lagi. Di mana kini entah di mana, bunga impian yang entah di mata. Ku rindu tutur sapamu nan manja saat kau berada di sisiku. Kini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi, menanti dirimu kembali. Di sini ku terus menanti, akan ku coba untuk menanti dirimu kekasih. Oh bunga, di mana kini kau berada? Jangan biarkan diriku dalam kesorangan. Oh bunga, jangan kau gores luka
Riau. Kak, thank you Kak Sikit je Chandra Mukhi aku ni. Kak Nojul, terima kasih. Meneran konsep AJL saya Di sini kasih pernah berbunga, tiada harum, tiada warna. Di sini cinta pernah membara, tanpa bahang dan tanpa apinya. Begini yang ku rasa, hidup kita berdua. Di sini langit mendung selalu, tiada cahaya menyinariku. Di sini aku tiada terdaya, mengikut kata tanpa bicara. Kerana engkau tahu, aku tidak sepadan denganmu. Feeling The Hello. Hubungan kita suatu persinggahan, bukan pengabadian yang rela. Pemergianku, oh kerana terpaksa demi hidup yang lebih sempurna. Anggaplah kehadiranku hanya satu persinggahan. Aku tidak menjanjikan malaikat impian sebagaimana yang kau harapkan. Terima kasih. Tiket AJL ni free ya? Biarlah jauh dari Sorry Sorry Biarlah jauh dari pandangan, daripada dekat penuh siksa. Biar berduka, biar melara dari sengketa sepanjang masa. Janganlah engkau harap ku menghambakan diri. Nanti kau tahu ertinya sepi, bagaikan pisau menghiris hati. Nanti kau tahu ertinya rindu, bagai tersusuk duri sembilu. Bendin akan tersiksa, jasad pasti merana olehnya. Hubungan kita suatu persinggahan, bukan pengabadian yang rela. Pemergianku, oh kerana terpaksa demi hidup yang lebih sempurna. Anggap
persinggahan. Aku tidak menjanjikan malaikat impian sebagaimana yang kau harapkan. Hanyalah satu persinggahan. Sekejap. Tak kisah aku nyanyi lagu ni. Biar jadi apa jadi lah. Muzik cukup kuat tak? Di dalam sendu yang teraman, kulihat senja yang berlabuh dan malam pun melepas sayang. Kaku aku di sini bersama harapan terbakar. Siapa di antara kita yang dulu memulai sengketa? Pastinya diriku bagimu yang engkau anggap puncak. Biarpun ketara engkau yang mula, bukan sekali kau suarakan kebimbangan. Pada cintaku kau tak mampu bersendirian tanpa aku. Itu semua lembut lidah manis mada, penuh helah yang pastinya aku adalah sandaran. Bagai hilang semangat diri, keyakinanku terlebur kini. Sesungguhnya kau kusanjung tinggi, berarti hanya kau di hati. Sayangnya kejernihan cinta yang mencermin setia kau kerukan warnanya. Apa bunyi muzik ni tu? Sorry kak, terslide. Sorry. YouTube tak premium. Sorry. Bukan sekali kau suarakan kebimbangan. Pada cintaku kau tak mampu bersendirian tanpa aku. Itu semua lembut lidah manis mada, penuh helah yang pastinya aku adalah sandaran. Bagai hilang semangat diri, keyakinanku terlebur kini. Sesungguhnya kau kusanjung tinggi, berarti hanya kau di hati. Sayangnya kejernihan cinta yang mencermin setia kau kerukan
Wah nana, kau kerukan. Wah nana, kau kerukan. Wah nana, kau kerukan warnanya. Dah. Berapa kali? Berapa kali keruh air tu? Pipit. Pipit. Jiran tak marah ke? Alah, esok cuti lah jiran. Bagilah saya peluang. Saya jarang melalak-lalak ni. Jarang apa, hari-hari ke aku melalak Dalam tu pun, dalam tandas pun saya menyanyi tu. Lagu ni lagu memang. Kenapa nyanyi dia macam nak berak Dia macam nak membuang. Tinggi sangat Pelik lah. Aku bukan aku yang kau kenali dulu. Engkau bukan engkau yang pernah memukau di hadapan kita. Dua insan berbeza yang mencari-cari arahnya sendiri. Suara senada, seia sekata, tiba saatnya bercanggah jua. Kita yang bersifat baru berubah dengan waktu. Kau dan keangkuhanmu mencabar kesabaranku. Kemana kelembutan bicara yang bersopan? Diriku dikasarkan oleh agak jero. Andainya berjauhan, rahmatnya kedamaian. Biar kau pergi, biar ku di sini. Saya nak beli lighting lah yang kat rumah ni. Rumah ni tak ada lighting. Dikala ku kesepian, dihanyut ombak nan resah, kau mengobati kerinduan. Dikala ku keresahan, dihanyut malam nan gelap, kau menerangi hidupku. Kini segalanya telah berubah, cintamu hanya memori indah. Ku ditinggal
kesepian. Pilu hatiku, kembalilah kepadaku. Selamilah jiwa ini yang terluka. Ikatan kita berdua, sayangilah diri ini. Belailah jiwa nan sepi kelayuan. Dedaunan keguguran dan bunga-bunga cinta layu di pusara. Tulisan dia payah nak baca. Dia guna font pelik. Dikala ku kerinduan, dihembus anginan pilu, ku tatapi wajah dirimu. Dikala ku kesorangan, dihanyut asmara cinta, kau membelai jiwaku ini. Kini segalanya telah berubah, cintamu hanya memori indah. Ku ditinggalkan kesepian. Pilu hatiku, kembalilah kepadaku. Selamilah jiwa ini yang terluka. Ikatan kita berdua, sayangilah diri ini. Belailah jiwa nan sepi kelayuan. Dedaunan keguguran dan kerapuhan. Bunga-bunga cinta layu di pusara. Hanya satu ku pinta, oh darimu. Ani tak tahu dah. Hargailah tak gelora yang jiwa ini melayari hati. Derayan cinta yang suci, kembalilah kepadaku. Ya, sayangilah ini yang terluka. Nanti saya buat konsert, saya pakai macam Misha Umar tu Sorry kak. Nanti saya belajar betul-betul Waktu demi waktu, hari demi hari, sadarku telah sendiri. Kau telah pergi jauh, tinggalkan diriku. Ternyata ku rindu senyuman yang selalu membuat caput ni. Di depan Tuhan, masih pantaskah duduk bersamanya? Karena hati ini inginkannya. Tak segampang itu mencari penggantimu. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Cinta, kau tahu betapa besar cinta yang ku
terlalu besarku taruh harapan pada dirimu. Itu alasanku lama tanpa dirimu. Mereka yang bilang aku tak dapat lebih. Selama ni aku salah lirik lah ya. Mereka yang bilang aku tak dapat lebih mereka yang bilang aku akan patutlah selama ni macam tak kena. Macam kemarin dia tandas macam tak kena liriknya. Dah lah kak, dah. Tak nak nyanyi dah. Spill bandel mana? Akak pergi Sungai Wang. Lepas tu dekat Sungai Wang tu kat tengah tu kedai tu Good to You. Nama kedai tu Good to You. Permata untuk isteri. Kau tak tahu lagu tu. Muzik kuat sikit daripada suara, tapi ready karut kadang tu tiba kuat. Oh yeah. Kamu tak tahu itu. Oh, Good to You tu bukan bandel. Tak, cerita gini. Good to You tu dia dekat bawah. Lepas tu dia kata ada baju-baju yang random datang daripada Jepun. Lepas tu dia kumpul-kumpul kat situ. Macam baju bandel lah kiranya. Ini tak ada brand ni. Betul. Ada brand ke? Mana ada brand lah? Tak ada. Serius tak ada. Lepaskanmu kerana terpaksa. Logo apa tu Aduh, akak kan ni semua tak tengok AJL ke? Pergilah sana. Sekejap Lepaskanmu kerana terpaksa. Lagu apa Kemana pernah nyanyi Jangan jap. Independent virtual musician. Tes. Tak pernah ku lupakan kenangan silam. Susah dan senang kita harungi bertiga, bersumpah setia, hidup mati bersama hingga ke penghujungnya. Dengan anak lah. Terkama engkau meninggalkan diriku di saat aku memerlukan kasih sayangmu. Kini aku sendiri meneruskan hidup ini bersama hati yang telah kau lukai. Menyesalnya aku mengintai dirimu. Kini ku sengsara akibat perbuatanmu itu. Kini kau bahagia. Ini bukan lagu yang tu ke? Waktu mem dengan Fahmi tu. Siapa ingatkan lagu ni? Tak nak. Baik aku ingat. Patutlah dia coy daripada tadi. Rupanya lagu yang Harzan dengan Fahmi rakam video TikTok bunga-bunga api tu.
وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد فجأة لقيت هوا كنت فاكر عروسة البحر خرج اما المي وطلتها اقوى من السحر لما شفتها قلبي دق 3 دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات لما رق دخل قلبي رق وحنيت طب اعمل ايه رحت انا غنيت امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال عودك ده فيه اتقال موال ويا عيني يا سيدي على الايام نار اللبنة غرام فجأة يهون كل اللي فات Dalam petang tadi kita sembang pasal jantan tu. Siapa yang mengingatkan lagu tu Petang tadi waktu saya berak tadi dia cerita pasal tu lah. Jantan tu. Boleh ingatkan pula. Disebabkan tu Mem naik kotak nyanyi sekali lagu tu. Alah lagu tu, lagu je. Pandai pun akak. Pandai pun. يا صباحتي ما على لا قدرة لو حتى قدرة ليلتي جوادها Hari, hari, hari. नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई मशहूर मेरी इश्क की कहानी हो गई जो जगने न माने तो मैंने बिताने का दे मेरे को काजा लिया कहती है दीवानी मस्तानी हो गई दीवानी मशहूर मेरी इश्क की कहानी हो गई जो जगनी न मानी तुमने बिताने का दे मेरे को काचा ले आए कहती है दीवानी मस्तानी हो गई दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई जख्म में
सतोने लगाया दीवानी 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 हो गई मरहम में सतोने लगाया रूहानी 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 साले अजीज पहचान मेरे इश्क के अवतार पहचान मेरे इश्क के अवतार रवानी 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 मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई कहती है दीवानी मस्तानी दीवानी 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 हो गई मशहूर मेरी इश्क की कहानी हो गई जो जगने न मानी तुमने बिठानी का दे मेरे को का चले आए कहती है दीवानी मस्तानी हो गई दीवानी 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 हो गई 1 2 3 साफंदूर दूर नाच गिला है नया जोड़े का याद दिल मिला है बस चूम 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 चाहता है दिल जो मस्तानी तू दीवानी आज साजगदी चढ़े के तू मोलारी है दूर दूर नाच गिला है लगे तो 1 2 3 pusing 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 kak pusing pusing Alhamdulillah. Air mana air? Air mana? Kira. Bismillah. जान Assalamualaikum. Waalaikumsalam. मेरे को समझ नहीं आ रहे. Saya nak minta tolong awak tanda tangan boleh? Saya teringin nak berdoa sesuatu. Oh boleh. Sekejap. Bismillah. Okey. Yang lain pun angkat tangan tolong. Yang lain pun tanda tangan tolong. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah ya Tuhanku. Amin. Cepatkanlah ya Allah urusan Ikmal Nur untuk halalkan Hazan lagi ya Allah. Amin. Ataupun mudahkanlah urusan Hazan lagi untuk menghalalkan Ikmal Nur ya Allah. Amin. Kerana sesungguhnya Hazan lagi sangat-sangat tak sabar. Tak sabar sangat-sangat ya Allah nak capuk dia sekali je ya Allah. Sekali je ya Allah dalam keadaan yang halal toyib. Halalan toyiban ya Allah. Sesungguhnya Hazan lagi dah tak sabar untuk grip dia ya Allah. Dalam keadaan yang halal lagi suci ya Allah. Yang direstuimu ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sambung Chandramuki tu. Suka tengok. Go Dija, go. Abezan dan segala tinja-tinja Dija akan sentiasa support Dija. Let's go. Nyanyi lagi Dija. Love. Aminkan yang depan tu kecuali cepuk-cepuk tu ya Allah. Mana-mana yang terbaik lah ya Allah. Mana-mana yang terbaik ya Allah. Yang depan-depan tu amin ya Allah. Semoga depan mendengar. Yang cepuk-cepuk tu jauh-jauh ya Allah. Ya Allah contoh Mana kalau ni? kata cepuk tu yang terbaik ya Allah. Mudahkan yang cepuk tu ya Allah. Okay.
Kata terima seadanya. Terima ya Allah, tapi still nak cepuk. Still nak grip, masih. Tu je. Itu je. Macam mana nak kick? Tolong kick saya. Okay, saya kick. Kejap macam mana nak kick dia ni. Bye-bye, love you. Love you more. Tak nak lah kahwin awal macam ni. Maksudnya niat dia nak kahwin dengan saya sebab dia nak cepuk saya. Keganasan rumah tangga ni. Tak nak. Eh. 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 Kau tak tahu kita orang cakap apa dekat dalam handphone petang tadi. Akak tak tahu, akak tak tahu. 5,000 orang tak tahu. Pada muka. Jadi 5,000 orang ni tak tahu. Bukan. Jangan sampai semula je lagu tadi. Tak nak tahu pun. Okay, bye. Fatwa Pujangga. Macam ni lagu Fatwa Pujangga ya? Apa cerita petang tadi ke tu? Tak ada cerita kak. Macam tu je. Hazan tak gerti lah Fatwa Pujangga ni macam mana. Yang pelik-pelik tu mesti yang dia tahu. Yang tu yang saya tak tahu. Sekejap. Aku buka Kau nyanyi Kau nyanyi Ya Allah Kak Nanat. Kak Nanat suruh saya tidur ke? Faham? Terima kasih Kak Nanat. Ya Allah Kak Nanat, terima kasih. Ya Allah, Interstellar. Terima kasih Kak. Saya cuma tahu apa? Saya cuma tahu kalau lagu-lagu lama ni jap. Nyanyilah mem nak dengar tu. Masalahnya saya tak tahu. Kalau saya nyanyi karang, mem muntah kayak gini saya nyanyi karang. Kalau saya nyanyi tak sedap. Mem nyanyi sedap dulu. Kau suruhlah mem buat live. Mem buat live mem. Mem buat live. Mem. Cepatlah mem.
Mem buatlah live mem nyanyi mem. Assalamualaikum. Masalah mem cepatlah mem buat ni orang dah dengar perjumpaan Angga. Ya ketua nak apa? Nyanyilah yang tu. Ketua nak nyanyi lagu Fatwa Berjangga? Mem nyanyi, akak-akak tu suruh nyanyi, ketua tak tahu ketua. Yelah tak apalah. Biarlah. Okey lah mem nyanyi okey. Okey, 1, 2, 3. Telah ku terima suratmu yang lalu. Sebaik tak buka kamera. Penuh sanjung dan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah sayang. Lebih kurang begitulah ketua. Kalau ketua nak tahu. Mem pun tak tahu ke? Mem suka lagu tu cuma tak ingat lah ketua. Kalau mem tak ingat, ketua tak tahu. Ketua pun tak tahu mem. Kakak-kakak Yelah. mem suruh nyanyi. Ketua. Ya. Mem tahu lagu bahasa Arab satu. Lagu apa mem? Tapi mem belajar lagu tu guna lirik-lirik orang kata English yang dah dimudahkan. Tak Lagu dapatlah apa, mem? sebiji-sebiji. Tak apa mem, nyanyi mem. Okey ketua dengar Okey. Aina kelau hada ghairi wa wala mutil. Lahmil rasyash wa anzala tahtil kulli lahayali. Aisyah Zaid Taradali. Ketua mem tak bergurau. Mesti ketua ingat mem main kan? Kejap. Mem bukakan lagu yang betul. Sesungguhnya. Sekejap mem cari lagu dia. Aku tak boleh gelak ni. Aku tak boleh gelak kakak-kakak dia ada nanti kakak dia marah aku. Macam ni lagu dia. La wala mutil lele. Lahmil rasyasu anzala tahtil kulli lahayali. Aisyah Zaid Taradali. Mem tak main-main kan? Saya tak main-main. Lagu tu memang kata wujud. Memang wujud. Berdaftar lagu tu. Siap ada copyright lagi. Memang wujud. Lagu yang tak wujud tu bila saya nyanyi balik. Dia jadi berapa tak berapa wujud. Ingat nak minta ketua nyanyi lagu tu. Hampir tidak dikenali lagu tadi. Bila Dah mem masuk. nyanyi lagu tu mungkin hanya mem dah dajal saja yang tahu. Tak guna betul lagu ni. Tidak tahu. Kau diam. Janganlah masukkan dajal segala. Aku nyanyi aja. Wah kau. Kau memang Aku tau. pun tak tahu mula-mula tu macam lagu apa ni ah? Kau memang Buka tu pun, oh lagu ni. Aku kalau masuk tengah nyanyi, aku haramkan kau datang betul-betul depan tu. Aku tak suka aku. Nanti kau judge aku. Nanti kau buat muka macam tu. Okay, cuba Tiga nyanyi apa tu? sekali. One, two, go. Okey, lagu lain. Aku hafal banyak lagu. Yang Arab. Arab. Boleh. Aku banyak hafal lagu. Kejap aku cari. Dulu selalu hafal lagu Arab. Tak sangka pula jodoh minat lagu Arab. Kalau tahu dulu daripada sekolah kan dah belajar bahasa Arab. Kejap Lagu Arab. Banyak lagu Arab yang sedap-sedap dekat dunia ni. Sekejap nak cari dekat TikTok lagu Arab sedih lirik easy. Kejap tau. Mem, akak-akak ni semua nak tengok muka mem. Janganlah. Mem. Janganlah. Mem tengah tak pakai tudung lah. Nak ambil tudung kebetulan almari jauh. Dekat rumah jiran sebelah. Itulah. Faham? Tumpang almari dekat jiran sebelah. Tu jauh nak ambil tudung. Tak apalah, korang dengar suara boleh ke? Ya, akak kan dia dengar suara pun dia dah suka dah. Saya bukan apa. Saya kalau tak ada kamera saya lagi kelakar. Oh ya. Bila tak nampak tu saya lagi kelakar. Perasan tak?
Macam tak perasan lah. Tapi macam okey lah. Kejap Lagu Arab sedih menyentuh hati dan perasaan. Oh ya. Cuba try. Ba'du alif. Awak kan? Kenapa? Saya baru sangat nyanyi. Baru Ba'du alif. Awak dah macam itu. Benci. Tak apa, saya sambung lah. Saya tak sangka awak pandai nyanyi. Okay, dengar tau. Janji jangan senyum. Awak dengar with a straight face, janji. Okay, 1, 2, 3. Ba'du alif. Ba'da zarif. Kenapa awak gelak? Jangan. Awak yang gelak dulu lah. Aku ni separuh nyawa aku menahan gelaknya. Sikit lagi. Okay. 1, 2, 3. Tadi Alif dengan Zarif dah sebut Kejap Alif dengan Zarif dah Fahmi sebut. je belum. Dah. Fahmi dengan tu je belum. Kenapa? Kau kan daripada petang tadi tau. Sabar kejap. Nak tengok lirik. Sekejap tau. Ba'dub iyanila. Sekejap. Dah dia eja ni begitu. Baduk tu betul-betul bunyi nyalas tu. Baduk. Betul-betul nyalas tu. Dia macam ada Sikit lagi nak boom bunyi sikit. keluang. Macam Ba'dum Alif. Kau badung ni bodoh. Okay, aku sambung last. Ba'du yanila mithil kharif. Kenapa dia bawa-bawa nama Rif kan lagu ni? Kenapa? Memang aku tak boleh lah. Aku nyanyi lagu Melayu pun kadang-kadang misspelling. Sekejap Zarif, sekejap Fahmi, sekejap Alif, sekejap Rif. Sumpah tak ada kena-kena. Banyak benau dah kepala tu. Apa dia? Yang sedih lagu ni lah. Dengar ni Dija nyanyi. Cuba yelah Itu Dija. Rif lah tu. Tidak Dija. Double tak suara Dija? Tak. Efek. angin bagi efek angin. Oh. Ya nak. Sorry. Kata aku dah praktis nanti dah kahwin nak bagi Umi. Kamu sebut-sebut Umi, aku terbawa-bawa. sorry kacau. Lagi sekali. Minta maaf ya. Dah. Okey. Tanya dah. Okey. Dija. Akak nak tahu macam mana kita on call macam ni lah. Sebab aku nak bagi hadis, keluarlah dia punya ayat tu. Syaitan pun confused dengan dia kadang. Cuba tekan lagu. Tajam. Ni lagu tak tahulah Dija. Dalam fikiran abang pernah Dija. Masya Allah. Kau dah janji nak masuk syurga sama-sama kan? Ya. Kalau macam ni, Apa janji? kita dua-dua ke neraka. Tak, saya akan make sure Ayam sama macam ada saya atau awak akan masuk syurga. Santai, okay?
kita tarik each other. Ya ke? Ya, tapi awak tu janganlah pula lupa. Apa? Yelah, kalau dah di syurga kan katanya bidadari sampai 5-6. Kamu takut lupa aku. Kamu seronok-seronok kat sana, aku yang pedih. Na'udzubillah min zalik. Kamu jangan lupa aku je. Jadi kamu kena dengar cakap aku. Yelah, aku ni cubalah nak dengar cakap kamu. Ha, dengar cakap aku ni. Yelah. Jaga aku ni. Yelah. Aku jaga kamu, kamu jaga aku. Yelah, kita jaga kita kan? Ya. Kalau aku mengajar, kamu dengar. Yelah, aku dengar lah ni. Jangan menyahut-nyahut tiba-tiba. Yelah. Jeruk siapa nak jaga? Pandai-pandai lah jaga. Ha. Hashtag kita jaga kita je tak? Yo, ulang balik ketua mem apa ni? Mem tengah apa? Ya Rabbi, memang best betul lah malam ni terhibur sis. Oh, malam-malam sebelum ni sis tak terhibur lah. Faham? Kamu sekejap lah, aku macam nak live jugalah. Kamu tunggu boleh ke? Kamu dah nak habis dah. Alah, kamu udah nak live, nak end live ke? Iyalah kamu. Alah, kejap lah. Kamu, alah boleh lah. Setengah jam aja. Ah, cepat pakai tudung. Okey, kejap ya. Ha. Ni kamu kick aku boleh ke? Jap, tendang jap. Ah dah. Jangan sambil-sambil pakai tudung. Test. Suka sangat lah tu. Adalah kak boleh buat kontennya. Faham? يا طيبة يا طيبة يا دو العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دو العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. Mana mem ni? ثم أمي الحظ آخر ينفع عمري. Dah live belum? Mana mem ni? Cepatlah mem. Ya Allah mem, cepatlah. Tak sampai ni, nak tunggu ni. Mem, cepatlah mem. Oh ya, dia pergi rumah jiran ambil tudung. Sabar-sabar. Kita nyanyi dulu kan? Test. Aziz, terima kasih. Detik waktu terus berjalan beri. Tak nak nyanyi. Kita dengar lagu. Detik waktu. Kak Lara, terima kasih. Kita dengar lagu mem tadi lah. Permata untuk isteri. Saya nak belajar sekejap. Permata untuk isteri. Macam pernah dengar dah hari tu. Hiwit Koperatasa. Betul ke ni?
Kak Miss Lati. Kak Lida, thank you. Ni betul Okay. Puan Zakiah, terima kasih. Oh, sedap lagu ni. Allah. Daerah Keluang lah tu. Dalam hati ini untuk kau isi sebagai istri, untuk kau penuhi dengan kemuliaan seorang wanita, untuk kau beri arti dengan kelembutan, untuk kau hargai dengan kasih sayang. Sabar, mem tengah ambil duduk. Ku ingin kau jadi wanita mulia, Neken-neken dah Kak ni. yang tahu harga budi dan hati seorang lelaki bernama suami. Dia macam tengah bercakap kan. Karena kau istri, Ketua dah ajar mem pakai lens filter ke? Belum. Nanti ke mak ajar dia. ini tak semudah Dia macam ni kan. Dia bagi tahu kata-kata untuk isteri dia kan. Macam tu. Dengar je kat suami. Lepas tu dah aku siapkan satu daerah paling sunyi. Kita nak duduk kat London nanti. Dalam hati ini untuk kau sebagai isteri, untuk kau penuhi dengan kemuliaan seorang wanita, untuk kau beri erti dengan kelembutan, untuk kau hargai dengan kasih sayang. Ku ingin kau jadi wanita mulia. Ya, tapi mem hadiahkan dekat Deja. Deja suami tau. Diamlah dek. Yelah. Bagilah Hikmah baca dulu. Lepas tu suruh Hikmah diam. Oh, mem tu kali dia hari tu. Aziz, kasih settle Aziz. Ketua kalah kalau ada mem. Dia Ikmal akan kalah kalau Ikmal versus mem. Tapi mem akan kalah mem versus Deja. Last kali mem akan tulis dekat chat, Deja segalanya untuk saya. Okay, sebab mem tak sampai hati nak buat Deja. Betul. Habis bagus. Habis memang bagus. Cih, banggalah tu. Mana siap? Hazan. Ya Allah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam bawa Baik. balik daripada kerja-kerja sawit lah tu. Ya. Aku main sarung je apa ada tau. Okey lah ni. Kenapa tu? Yang setengah jam tu nak cakap apa? Tak adalah saja je nak bercakap dengan kamu macam gini kan. Orang kata terbuka video call tu. Okey, lepas tu ada apa-apa ke nak cakap tu? Nak dengar lagu ke? Boleh lah saya nak dengar awak nyanyi boleh ke? Ada Saya orang nak cakap macam lagu. front row. Boleh? Tolonglah nyanyikan untuk saya. Oh my god. Okay. telah ku siapkan satu daerah paling sunyi Oh ya tak ya. dalam hati ini untuk kau isi Sama betul. sebagai istri. Tak kena. Tak kena bukan. Maksudnya tak kena.
Tak kena. Ya, itu maksud aku. Tak kena. Kena lah ni, kena. Ngaku kena. Abang jangan nyanyi sekarang. Jangan cerita Dija. Abezan nak dengar Dija nyanyi. Okay? Nyanyi sekarang. Tadi tu ayah siapa yang menyanyi tadi? Tak tahu Dija. Dija pula. Ada. Ni lah. Nyanyi. Dija tahu kan Abang ni tak pandai baca key. Okey, ikut dia je. Do re do suami. do re mi isteri. Yang gelak tu pun Dija kena ikut ke? Do re mi isteri. Do re mi fa sol la si do. Macam mana tadi? Bukan Fahmi. Bukan. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol. Bawah sangat tu. Do re mi fa sol la ti do. Do ti si mi fi mi re do. Wow. Macam terlebih ya? Amazing. Naik macam sikit. Naik turun. Tahu tak ada filter mata? Ada filter lens. Filter lens? Tekan dekat yang tu, yang macam kecil ke bawah tu. Efek. Yang macam tu, lepas tu tekan dekat Beautify. Bukan Beautify. kat sebelah tu. Beautify, lepas tu cari colour mata. Brighten. Ni, eye light. Oh tak ada, aku Betul guna pilih. filter. Filter ni dia tak bagi ya. aku tukar. Ni, yang kau pakai. Lawannya Dija. Sebenarnya puji. Dija pula lawa. Bukanlah filter tu, pakai filter lain. Tak nak lah. Dija ni Dia buka pakai kamera filter. bersyukur tau. Oh yeah. Dija ni habis buka kamera bersyukur tau. Tak pakai filter lah macam Deja, pakai filter mata je. Nak lah Dija. Besan, tengok ni. Abang Anas dengan si Farah tu. Dia rancak demo je. Yelah. Aku ni kalau katalah kan, kalau kata ada ruang lah untuk jadi Presiden Fanas, aku nak jadi naik Presiden. You, tengok dia pakaikan kasut, apa pakai apron, bapak dia. Bukan main. Bila lagi? Iya, Tapi bukan dia nak main dating tu. lagu tu. Tapi kejap, aku tak ada macam tak puas hati sikit dengan Farah tu. Kenapa? Ini cerita sini habis sini tau. Okey. Kamu janji jangan bagi tahu orang lain tau. Okey. Okey. Itu hari si Farah tu dia ada minta tips kat aku. Tips apa? Tips bukan tips yang duit tu. Dia minta aku apa tu? Macam tips lah untuk nak pakai apa jumpa Abang Anas dia tu. Okey. Aku pun cakap lah. Aku cakap dengan dia, aku cakap pakai crop top. Tiba-tiba aku tengok dia pakai baju sopan macam gitu. Mak, panas hati aku. Crop top. Padahal dah suruh dia ada pakai crop top. Tapi okey lah, dia pakai baju sopan kan? Tapi okey juga, bagus juga. Tapi galat lah sebab dah tanya-tanya bila dia cakap crop top dia tak pakai. Tu rasa macam ada sikit galat tau. Galat dia datang ke KL tu sebab nanti nak pergi umrah, nak pergi tu. Takkanlah nak pakai crop top awaknya pun. Alah, kita kan boleh improvise. Cuba awak pakai crop top waktu keluar dengan saya. Macam mana cerita? Awak jangan cabut saya letak bandana nanti. Saya letak key nanti awak jangan cabut-cabut saya. Saya baju Shein pun saya potong kalau saya tak puas hati dia labuh. Boleh lah try nanti. Tak apa lah, susah je. Agak-agaknya kan Fanas tu macam abang ni semua berapa? Farah umur berapa? Ya aku tak tahulah. Tapi Faradina tu sama ada dia sebaya aku ataupun dia lagi muda daripada aku. Sebab dia nampak macam cute-cute macam gitu. Macam sesuai eh? Oh Farah Dia dia kata abang ni umur berapa? 28. 31. Farah 31.
Dia Serius lah? Abang dah 40. Kenapa kat sini Abang nampak 3 pula? 38 lah. Abang 38. Ha. Farah 31. Kena dia orang-orang tu kena. Tengok abang kena. nak pakaikan dia ni. Macam Comel. gitu kan. Aku nak pakaikan kau, nanti kau duku aku kat situ. Kita tak pernah kan macam tu kan. Tak apa. Nanti kita pergi nyalah sikit. Bukan 40 lebih ke? Tak kisahlah berapa umur diorang. Kalau kata jodoh tu, semoga dipermudahkan lah. Ya, saya orang pertama akan sponsor. Saya tengok Baradina, saya tengok Fanas ni kan. Saya macam saya rasa saya dekat tempat akak-akak Jerung, tahu tak? Macam mana akak Jerung tengok kita orang, macam tu lah saya tengok Fanas tu. Saya macam, comelnya. Macam tu. Macam mana? Comelnya. Lagi sekali. So, memahami kami kan? Ya, faham je. Tapi tak ada yang nekan-nekan, tak ada lah. Kita tak ada macam nekan-nekan, kita tak ada lah. Dia just suka menekan juga. Tak ada. Dia just tak suka menekan. Dia just cuma tanya abasan je. Petang tadi. Betul. Siapa Fahmi tu? Lepas tu siapa Farid? Lepas tu siapa Rif? Lepas tu siapa yang seorang lagi tu? Sini saya terangkan, okey? Fahmi tu kawan saya. Alhamdulillah, dia dah pun bertunang. Tunangannya cantik. Cantik gila. Ya ke? Farid pula kawan saya juga. Sudah beristeri. Isterinya pun cun. Tak kalah cunnya. Siapa lagi? Rif pula kawan saya. Wallahualam dah couple ke belum? Wallahualam dengan siapa? Tapi yang saya pasti macam dah berpunya. Okay. Awak nak saya kenalkan Ikmal Noor tak? Nak! Ikmal Noor pula kawan saya. Tapi sabar. Relax, sabar dia, sabar. Abang boleh terangkan. Kawan saya dari AI team. Tapi lepas AI team, daripada kawan dah berubah. Dah naik satu tangga. Menjadi teman. Belum ada apa-apa lagi. Maksud saya, dia selalu teman saya pergi mana-mana. Saya nak pergi Bukit Bintang, dia teman. Saya nak pergi TRX, dia teman. Selepas itu, lepas teman, barulah naik ke satu lagi tangga. Lepas kena kawan-kawan, teman. Lepas teman, dia balik. Lepas dah teman tu dia balik. Lepas tu kita orang pun pergi ke satu buah bilik karaoke. Di situ dengan lampu-lampu hijau neon yang menyeramkan muka saya dalam live, ada seorang lelaki bernama Ikmal Noor. Tanya saya, sudikah kau menjadi isteri aku? Saya pun terkeduh. Saya terdiam 1000 bahasa, termasuk Sabah Sarawak. Saya pun cakap, okey, umur kita 27 kita kahwin. Lepas itu, beliau mula menganggap diri beliau sebagai boyfriend kepada Nur Nazra Abdul Samad. Tapi waktu tu Nur Nazra Abdul Samad belum tangkap cintan lagi. Nur Nazra Abdul Samad masih was-was. Ya tak ya. Selepas Nur Nazra Abdul Samad melihat ketekunan beliau dan juga usaha-usaha beliau untuk mendapatkan kasih sayang, taklah kasih sayang, melampau kasih sayang, untuk mendapatkan perhatian seorang Nur Nazra Abdul Samad, Nur Nazra Abdul Samad pun jatuh hati. Namun sebelum beliau jatuh hati, beliau sempat jatuh di bilik air. Aduh, sakit. Lepas tu kat mana ya? Hazan lupa. Hazan tak ingat. Sampai situ je memori Harzan. Sekejap. Hazan dah sambung? Okey. Selepas itu
bla 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 bla, yada 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 yada, bla 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 bla. Yada tu siapa pula? Bukan, yada tu slang. Maksudnya macam bla 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 bla. Okay. Okey, lepas tu ada satu hari tu di saat greet and meet and greet Hazan lagi dan Ikmal Noh bersama akak-akak Jerung yang tercinta. Lokasinya berada di Kuala Lumpur, sekitar Kuala Lumpur. Wallahi tak ingat kat mana. Sebab orang kata memori span saya ni tak berapa nak tebal. Puncak Alam. Ya, di Puncak Alam. Ada seorang akak Jerung atau mungkin ramai menghadiahkan sebentuk cincin kepada kami. Ketika itu, kami disandingkan secara olok-olok di hadapan ramai akak-akak Jerung. Dan ketika itu, akak-akak Jerung ini menunangkan kami. Itu Kelang lah. Akak Kelang lah maksudnya. Okay. Okey. Okay. Akak-akak Jerung pun menunangkan kami. Ya betul, meet and greet dekat Kelang. Dan masa tu Hazan terkejut. Bila? Kemal pun terkejut. Ya. Kami berdua dalam keadaan sangat terkejut. Dan tak silap Muka kamu saya. macam ni? Ya, dan tak silap saya, Ikmal pun sempat terkentut. Betul. Waktu Jad, tu, macam okay, kita duduk macam ni tapi roh dah nak keluar. Roh nak keluar macam kita buat apa weh? Kita kenapa weh sini? Ada cerita macam weh. Okay, lepas tu temu. Selepas itu, muncullah desas-desus yang mengatakan Ikmal Noh dan Hazan lagi bertunang. Dan kami agree. Kami setuju. Kerana tunang pada kami ikut cara yang paling mudah sekali. Yang paling tak guna duit. Hanya menggunakan niat dan juga keikhlasan hati. Tunang dalam Islam membawa makna apabila dua pasangan sudah bersetuju untuk menikahi sesama mereka, dah kira tunang lah tu. Senang buat kerja. Jadinya Tahu dah kahwin je. betul. Jadinya kami pun diiktirafkan sebagai pasangan yang dah bertunang. Alhamdulillah. Sampai situ saja cerita saya pada hari ini. Banyak di skip sebenarnya tu. Itulah yang mana ingat je Tapi ni. tak apa. Okey lah tu. Kalau tak panjang sangat nanti. Gitulah. Bila tarikh kahwin, tanya Abang Anas. Betul. Rasanya Abang Anas tu ada tu. Dia akan involve juga tu dalam kita punya perancangan, insyaAllah. InsyaAllah. Sebab dengan cerita dia akan sponsor kita punya penerbangan. Kita ada cakap pasal penerbangan. Tak ingat terbang kat mana, tapi terbang. Kan? Kita ada bincang kan? Ada. Betul. Ada yang bincang tu. Betul. Betul. Then to be continue. Betul. Betul. Fikir dengan siapa? Dengan ini. Nak fikir dengan ini. Tak nak. Tak nak lah saya. Saya tak Buat, berani. tak nak. Saya bukan nak cakap apalah. Ini cincin tunang yang saya perkotak-katikkan daripada tadi. Kebetulan pakai. Pip. Kebetulan tak pakai pula hari ni. Kenapa tak pakai? Saya cibuk berak. Lepas tu tak boleh pakai balik. Tak boleh lah. Nantilah. Tak elok lah pakai banyak. Tak ada pakai hari ni. Tak ada pakai apa-apa hari ni. Betul. Tak ada pakai apa-apa. Dan tak ada orang lain pun. Betul ni, Dija tak tipu apa? Betul. Ada. Dia setia dengan Habib Zain. Betul. Dija setia, betul. Betul. Tengok cincin, mem. Cantik. Aku ingat tutup jari lain. Nasib baik aku pakai jari ni. Betul lah. Macam terbalik je korang ni ya. Ya Allah. Pakai cincin paku je ketua. Sabarlah yang tu. Alamak. Cincin paku. Cincin paku tu. Tadi nampak Ikmal dengan perempuan. Ikmal tu yang siapa? Apa Yang mana? ni? Ada seorang akak tu, dia cakap tadi nampak Ikmal dengan perempuan. Okey.
Would you care to explain? Saya tak keluar rumah hari ni. Dia nampak siapa sebenarnya. Alamak, itulah pasal Iqmal ni macam tak keluar rumah sangat kak kalau tak ada tujuannya. Live 360 saya ada pada Harzan Jadi Harzan boleh tengok. Tu lah. Saya pun nak percaya akak. Saya pun nak percaya akak. Tapi itulah, saya tengok dia memang dekat rumah hari ni. Saya tak keluar pergi mana pun. Saya duduk rumah, bersih-bersihkan rumah, cuci tandas. Tapi kan Mal, kalau kata kau tak keluar, habis tu yang dalam mimpi aku semalam siapa? Laki mana? Ya Allah. Siapa pula ada dalam mimpi tu? Engkau. Siapa ada dalam mimpi tu? Siapa? Yang mana? Yang dah nikah tu Ya ke yang dah Allah, bertunang? ya Allah. Ke yang dalam AI tu? Siapa? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Sebentar belum halal ni. Biarlah aku lahar kau ya puan-puan. Kau tengok Siapa? sini. Cepat bagi tahu siapa dalam tu. Woi. Apa? Engkau ni kan tak habis-habis. Kalau pas Starlight kau punya dahi sekejap lagi. Starlight. Mak datang. Mesej Sini. cyber. Sini ah. Aku tak free dah datang sana. Kau datang sini. Datanglah sini. Kau ingat aku takut? Aku takut lah. Memang pun. Takut. Starlight lah. Starlight lah. Kau ni Starlight dah. lah. Deja jangan tinggi suara berdosa. Kami kau diam. Tak apa. Belum kahwin. Belum jadi suami aku lagi. Tak apa. Siapa yang Sementara dekat dalam boleh. mimpi tu? Apa dia? Siapa dalam mimpi tu? Seorang ke dua orang? Awak ada. Nur Iqmal Hakim. Siapa? Awak yang saya mimpi semalam tu. Jangan dah dengan isteri Abang Kemal. Sekejap bila Jangan pula dahaka dengan jangan isteri. dahaka dengan isteri. Jangan dahaka dengan suami. Wahidah kau terbalik ni Wahidah. Tapi kan, aku pernah dengar tau Mal. Suami pun boleh dahaka dengan isteri tau. Macam mana tu? Sama lah macam mana isteri dahaka dengan suami. Vice versa. Ada lah tu. Betul lah. Ada tu. Suami pun ada, isteri pun ada. Pandai si aku. Betul. Gila lah. Tak sisi aku baca track hari-hari. Betul? Ilmu baru. Isteri apa tu? Betul? Kalau isteri kecil hati tapi jangan risau. Isteri mesti besar hati dia. You. Ramai lah yang suruh dia tengok, I tengok story dia lah, tengok tele dia lah. You boleh tolong laharkan kak? Dia ni, I dah pernah tengok, tak best mana pun. You tengok? Tak. Dia orang kata tengok story You I tengok? pun tengok. I tengok sebab dia orang suruh. I pun tengok. Bila I tengok tak lah. Tak adalah berapa mana. Biasa-biasa je. Betul. I kalau kurus style I lagi. Memang I tak tahu nak cakap macam mana dengan golongan-golongan macam gini. You tengok? I tengok sekilas je. Sekilas air di lautan. Sekilas? Sekilas. Macam lagu Sekilas ku teringat. Lebih kurang macam gitu. Sekilas je I tengok. I need an explanation. Ya. Asun deh. Ini akak-akak kan saya telah. Akak-akak nasihat dia sekarang. Apa lagi yang tak cukup untuk Deja? Apa lagi yang tak cukup untuk Deja juga balik? Apa saya tengok perempuan lain? Deja nak kakak semua nasihat dia. Deja keluar dulu. Terima kasih akak semua yang bagi gift semua. Thank you. Thank you yang dah tap screen. Thank you. Deja terluka. Deja pergi dulu.